Hi guys, welcome back. Hi. Hello family members and welcome back to my channel. So raya keempat, kita orang dah dekat site Mia. Kita orang nak pergi beraya. Ni Sat Mia. Ini site Mia. Sat Mia. Nampak? Ada adik guys. So kita nak pergi beraya ke PD Rumah Arwah Pak Dak. Malam tadi 7 jam perjalanan tau. 7 jam perjalanan daripada Pahang sampai ke sini. Berapa? Ya dia tak ada bakat lah jadi. Kau jangan lupa like tau and follow. Nama TikTok dia tidak. Ni, Ahmad Azizah Family. So kau boleh follow, okay? Kita singgah dekat Arin sebab semua belum sampai. Jangan nak ke PD jauh lagi. Let's go. Kita dah sampai rumah Mak Dak dengan Pak Dak. Ada. Wow. So guys, kita dah sampai rumah. Pandak tu. Ada Mak Dak di situ. Ada Mak Su dan Pok Su kat situ. Ada Nur. Second round. Pok Su settle. Kak Nurul? Kak Nurul belum. Kak Noh? Ready lah dua ni. Abang Jahid. Bukan Inat. Kak Zana. Nek Zana. Kak Zana lah. Tok Na. Nek Na. Kak Ja. Kaja. Kak Za. Kak Za. The best masak lemak in the world. Saya dah tempat jatuh lagi. Guys, bangun guys. Sudah sampai guys. Naik kaset saya guys. Dari Port Dickson kita singgah ke Banting. Dari Banting kita ke Moreh. Kita datang ke rumah Atuk Tinggi. Let's go guys. Maghrib baru nak sampai. Wow. Kita tak drama, dia tak drama dia nak. Assalamualaikum orang muda. Kami Selamat Raya Maaf saya tengok so Allahumma salli ala Muhammad. Banyak-banyak salam. Allahu Akbar. Saya pun suruh lelaki muah sikit. Jahidin ya salam wa muta'allim minal Quddus. Alah, drama. Jumpa masuk mati. Apa? Apa? topi baru gantung bos. Oi, let's go itu salam tengok. Ines, salam. Oh ya, baju kita sama lah warna. Oh ya, tapi you dah ada perut lah. Beri tak payah beri lah. Ines. Tak beri. Dia.
Comel lah dia baju sama lah dengan I. Siapa ni? Saya macam kenal lah awak ni. Mana dia pergi papa Ha. Sihat ke? dia pergi papa dulu. Tak ingat dia. Udah selamat hari raya. Cik Yat. Musuh. Raya Masih Batin. Terima kasih datang Batin. Selamat. Stop it. Get some help. Ni Atuk. Ni lah tuan rumah kita. Atuk sihat. Selamat Raya tu. Maaf saya batin. Ada salah silap, saya minta maaf. Doakan saya tu ya. InsyaAllah. Ha? Baik. InsyaAllah tu. Atuk dah makan ke? Dah. Makan apa? Pakai goreng nasi. Mi goreng nasi. Masya-Allah. Ni Atuk lapar lagi ke tak? Dah kenyang dah. Allah selamat. Datuk ya, doakan saya Datuk ya. InsyaAllah. Amna tak salam banduan pun. Ha? Aina tak salam banduan pun. Salam. Kalau tak banduan buat lari Haura. Nak? Ingatkan Cik Yati tadi. Gila lah, macam Cik Yati tu. Gila gempak tu. Mantap lah. Bagi bapak dulu. Cakap apa? Number 7. Kasut baru. Kasut baru. Yo, kasut baru. Oh. Yeah, boy. Siabut. Kau menangis. Jom. Aku masukkan kau dalam. Jom. Cepat. Cepat. Bawa dia. Ambil dia. Ambil tu. Pergi. Tapi kita lagi tengok tricks kan. Kita lagi nak we going up. Kan Abi Nak kan? ambil kereta ni, nak ambil bunga api. Kan Abi kan? Ni asal nak rupung lagi, dah besar kan? Ha? Dah tumpahkan jeruk kan? Ha? Sudah tumpahkan je. Ha, jom. Okay guys, ini adalah view yang kamu kumpul depan ni. Ini mak saudara saya. Bila masak aku masak kau. Mak Yati. Ni Mak Zika. Ini Mak Zainab. Ha? Ya, ada yang satu tu dah ada jenam. Yang ini baru bukan. Sorry nenek. Dia kata samping bukan anak-anak. Lepas tu cakap ada yang dah ada jenam anaknya. Ada kursi pegang-pegang tu. Ini Mak Anjang. Tak Mizan, kipas aku. Di sinilah warga-warga tua beristirahat. Okey, itu dia. Demi menghiburkan.
Okey, nampaknya mereka seronok. Sekian laporan saya dari rumah orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Demi hiburan mereka, kami membakar mercun. InsyaAllah liputan seterusnya. Ni bau mercun ke bau ketiak? Inilah dia hasil-hasil pembakaran demi kepuasan nafsu dan integriti. Kita punya sponsor pada malam ni. Tokan mercun. Tokan. Inilah tokan mercun. Kita ada Setiap tahun. tokan. Jeng jeng jeng. Kita ajar budak-budak alfa. Budak-budak alfa ke peminat alfa? Ha. Pegang macam ni aja. Jangan nak turun-turunkan. Diri situ. Tak, kena sengit sikit mak. Takut ni macam ni. Ha, macam ni. Jauh sikit. Jauh sikit. Ni, lepas jap. Lepas jap. Kalau macam ni. Tahu gini jangan baca. Lepas jap. Ha, lepas. Okey, pegang. Bawah lagi. Sorry. Atas lagi, pegang atas lagi. Sini. Dekat putih ni. Terima kasih. Macam tu. Okey. Ini dia barisan atlet Malaysia. Mewakili Malaysia untuk sukan merchandise. Kita ada Inas, Amna dan Aisyah. Oi. Kau tengok sini. Apa yang buat aku ni? Aku marah! Masih bagi aku. Okey. Tak tahu, tak pasal ni. Ini dia tukang bakar kita. Lengoh, nampaknya lengoh. Mari kita lihat muka-muka mereka sambil orang penuh dengan kefokusan. Fatih nak pegang ke? Tak nak? Pandang sana. Nampaknya ada kanak-kanak riang yang tidak bergigi bermain. Sanalah panas. Api panas. Nenek tak nak main nenek? Oh, nenek tanda. Apa nasib kau ni? Kalau bakar macam ni boleh tak? Bakar ya? Bakar ni tunjuk ke dia. Tembak dia. 2,000 years later. Assalamualaikum guys. Aku mewakili vlog Mia nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. So kita orang dah sampai rumah dah pun. Aku tahu mesti dia orang lupa punya nak buat. Dah sampai rumah. So dah sampai rumah, Mia tengah mandi. Jadi kita tunggu abang Duan. Semalam dia ni. Tak semalam Semalam dia dah akan bahagian dia punya YouTube channel dia buat.
5 Syawal. Kita berada di rumah Kak Alin dan Abang Syam. Setelah makan ketupat rendang. Airnya sedap oh. Ini tuan rumah kita. Tuan rumah kat luar. Kita anak tuan rumah. Kita akan gerak ke setapak daripada rumah sepupu Abah yang paling gorgeous. Ibu buah abah ni sepupu kita orang. Oh ya. Bye. Ni anak buah abah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Okay, ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang kami baru saja tiba di setapak rumah arwah Pak Pajai. Cik Noh ada kat dalam. Ayolah kita beraya ke rumah yang kedua, rumah Cik Noh. Mula kita akan jumpa dengan Abang Hijam. Bang. Malang kat Wat. Ha? Malang kat Wat. Malang kat Wat. Ha. Sihat sama Hari Raya Abang Hijam. Ayo jam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Mana pula? Makan jemput. Tak apa, segan lah. Segan depan mu. Selamat Hari Raya bang. Bang sihat bang. Siabut tu lembab tu. Ha. Janganlah memanjang. Menegak. Nak hapus kat TikTok. Hapus kat TikTok. A few moments later. Bye. Pak Bin. Pak Bin, Pak Bin, Pak Bin. Sama jumpa lagi. Nampaknya kat besar ni. Dia kata dah. Nanti datang raya rumah kita bawa baju ekstra. Kita mandi kolam. Bobok yang dekat mana? Bye. Selamat Hari Raya. Bye.